Sebelum anda pergi viewing untuk beli rumah atau masuk sales gallery, saya amat-amat sarankan anda pergi beli laporan sitos anda. Sekarang e-Secris dah ada online, dan anda beli saja, dalam tu ada penerangan. Dalam buku Tolong Luluskan yang saya tulis pada tahun 2020, dalam bab 27 saya ada tuliskan tentang cara-cara nak tengok laporan Secris. Okey? Dan dalam bab 28 juga ada soalan lazim yang saya dapat tentang Secris. Jadi, kedua-dua bab ni akan membantu anda memahami Secris anda. Kalau Secris anda ada masalah, kita boleh selesaikan masalah dulu sebelum anda pergi shopping untuk beli rumah. Bayangkan hari ni anda dah jumpa rumah impian, tapi tiba-tiba kerana Secris, rumah impian anda kena reject. Bukan senang nak jumpa rumah yang kita suka, tahu? Dan untuk elakkan perkara ni berlaku atau kurangkan kebarangkalian perkara ni berlaku, saya betul-betul sarankan anda pergi beli laporan Secris anda dan baca laporan Secris dan fahamkan. Dalam buku ni saya ada huraikan, anda boleh beli buku ini di beg kuning sekarang. Buku Tolong Luluskan di beg kuning sekarang.